Kalau ikutkan dah lebih 10 kali kita orang makan kat restoran Legend ni. Mana taknya setiap kali kita orang datang ada je set menu baru yang buat anak tekak ni meronta-ronta teruja. Ada ke yang tak tahu lagi William Corner kat PJ ni? Lebih 2 dekad dia orang operasi. Terror ya Uncle William boleh bertahan macam ni. Ramai pula tu pelanggan dia. Okey, kali ni kita orang datang nak try menu berbuka puasa. Korang tengok bubur nasi dia. Bau dia pun dah menggoda. Nasi tu bergabung dengan kuah pekat, penuh dengan isi daging. Sekali kau hirup, rasanya kalau dah try yang ni tak mau bubur lain dah. Nasi goreng ni pun tak nak kalah. Selambak portion dia. Luar dalam dia penuh dengan isi udang. Isi ketam dia tu pun sedap sungguh. Lembut je bila kau telan. Noodle ni pula nampak je simple. Dari nama dia pun dah tahu sedap. Daging dia pun lembut. Memang kenalah makan dengan cili potong dia tu kalau korang suka yang ringan-ringan tapi kenyang. Tak sah kalau tak tutup dengan kek yang meriah ni. Macam-macam jenis kek dia ada. Pening tak tahu pilih yang mana. Semua kita orang rasa. Memang layan makan kat sini. Yang tak pernah datang lagi, apa kata korang datang cuba?